betul-betul merugikan? Tidak. Benar-benar tidak menguntungkan? Tidak. Seluruh dunia dah sedar tentang kezaliman Israel. Kebencian terhadap Israel memuncak. Kita sebutkan tadi, kota-kota besar di Eropah, rakyat bangun menyokong flotila, rakyat bangun membela Palestin. Saya sebut Itali antaranya 15 kota besar, Milan, Florence, Rome. Wanita-wanita naik flotila, okey. Wanita-wanita artis naik flotila, tak ada mahram, tak ada suami. Is it okay? Orang tanya. Ada yang mengalahkan mufti. Macam dia tutup mufti. Terus hukum haram. Ada yang pula komen, flotila ni buang masa, buang duit. Wow, you all. Bukan dapat apa pun. Bantuan tak sampai pun ke Gaza. Tak sampai, disekat oleh pihak Zionis, rejim Zionis Israel. Tak sampai pun. They are wasting their time. We are wasting our money. Oh, hari ini itulah kerja sebahagian manusia. Komen tak habis-habis. Toksik, toksik, toksik. Tak habis-habis. Bila Nabi SAW melakukan perjanjian Hudaibiyah antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Perjanjian itu dengan kafir Quraisy. Dan hasrat Nabi SAW tidak kesampaian. Baginda pergi untuk buat umrah. Tersekat. Tak tercapai. Nabi SAW pergi nak buat umrah. Hasrat Nabi tidak tercapai. You nak kata apa? Nabi buang masa. Maka akhirnya baginda buat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang terkenal. Cara zahir perjanjian itu nampak macam tidak menguntungkan Islam. Cara zahir. Sehingga ya, ada sahabat yang menyatakan demikian. Ya Rasulullah, mereka kafir, kita Islam. Sebab mereka nampak macam tidak menguntungkan Islam. Macam seolah-olahnya merugikan Islam. Cara zahir. Tapi akhirnya kemudian baru sedar ia menguntungkan Islam. Jadi sekarang, walaupun tak sempurna macam apa yang berlaku zaman Nabi SAW, sekarang yang kita nak tanya itu, tujuannya apa? Di tengah-tengah laporan besar mengatakan kebuluran sedang menyerang Gaza. Anak-anak mati kerana kebuluran. Tiada makanan. Dunia tahu. Dan apa yang boleh kita buat? Kita berdoa. Ya, kita buat kunut nazilah. Setuju. Teruskan dengannya. Tiada halangan. Langsung tiada bantahan. Tapi tiba-tiba ada sekumpulan manusia mewakili lebih kurang 44 negara bersepakat nak buat flotila. Tujuannya bukan untuk makan angin, bro. Tujuan nak hantar bantuan. Makanan untuk dewasa, untuk kanak-kanak dan seumpamanya. Menggunakan Global Smooth Flotilla, GSF. Melalui laut dari Spanyol. 40 buah negara bersetuju. PMS kita beri support dengan jelas. Beri duit lagi. Apatah lagi, dalam konteks kita ada Sumut Nusantara kita. Jadi tujuannya besar dan baik. Di tengah-tengah kegawatan di Gaza, they want to do something. Mereka bukan menjerit, bertempit. Mereka buat amal. Maka dihimpunkan dana dan sebagainya, bawa barangan. Lebih kurang 50 buah kapal dalam flotila itu. Yang terbesar yang pernah wujud dalam konsep flotila. Belum ini ada Freedom Flotilla, tapi kapalnya tidak sebanyak sekarang. Lebih kurang 50 kapal. Pergi belayar. Tidak mudah. Israel pasti menghalang. Ya, kemudian anda berkata, tak berjaya juga. Mungkin satu segi anda kata tak berjaya. Barangan itu tujuannya bagus. Usahanya baik. Keberaniannya luar biasa. Tapi tidak kesampaian. Tapi nak kata betul-betul merugikan? Tidak. Benar-benar tidak menguntungkan? Tidak. Seluruh dunia dah sedar tentang kezaliman Israel. Kebencian terhadap Israel memuncak. Kita sebutkan tadi, kota-kota besar di Eropah, rakyat bangun menyokong flotila, rakyat bangun membela Palestin. Saya sebut Itali antaranya 15 kota besar, Milan, Florence, Rome dan lain-lainnya kota besar. Rakyat bangun di Itali, bangun untuk sokong. Colombia halau kedutaan Israel balik. Batal perjanjian perdagangan dengan Israel serta-merta Colombia. Anda kata tak berfaedah. Ini memberi tekanan pada Amerika. Trump memberi tekanan pada Israel. Zionis, rejim Zionis Israel memberi ketakutan juga. Itali bagi amaran. Pekerja pelabuhan akan buat boikot jika Israel bertindak. Boikot di pelabuhan, kapal Israel pun tersangkut, menjejaskan ekonomi. Jadi
Ya, mungkin barangan tidak sampai, tapi mesej besar sampai. Dengan harapan insya-Allah dalam masa singkat Palestin akan dapat, orang kata secara rasminya, menjadi negara yang diiktiraf. PBB sudah dapat support majoriti. Cuma kuasa besar itulah yang jadi ada kuasa veto tu, dia yang buat kacau. Selagi PBB ni menghalalkan veto ni kacau. Dia tidak demokratik sama sekali. Jadi besar keuntungannya. Dan kesan itu saya rasa insya-Allah 23 rakyat Malaysia yang ditahan terus dibebaskan. Pula ada pula yang toksik mengatakan, ini tanda PMX ni geng Israel lah ni. Buat toksik ni, kamu cermat sikit. Semoga Allah kakukan mulut kamu dan tangan kamu yang menulis. Semoga Allah kakukan tangan kamu. Kakukan tangan yang toksik itu. Bukan doakan kebaikan, kamu kutuk. Tengok negatif, toksik kamu. PMX, ini tanda dia rapat dengan Zionis. Sebab itu senang sangat. Kalau tak bebas pun kamu kutuk, bebas pun kamu kutuk. Kamu lupa nak sebut satu benda. Allah bantu. Jangan sebut dia rapat dengan Zionis, dia telefon, dia tolong. Allah tolong sebenarnya. Dia tak kuat, PMS tak kuat apa pun, tapi dia berusaha. Itu saja yang kita boleh buat. Dan Allah tolong. Kamu lupa nak sebut Allah tolong. Kamu sebut Israel tolong, dia rapat dengan Israel. Kamu lupa Allah tolong. Dan tidak mustahil, antara sebab-musababnya ialah rakyat di Eropah bangun, bersuara, membimbangkan Israel. Tidak mustahil. Dan bukan sekadar 23 rakyat Malaysia yang dibebaskan, yang lain itu pun dibebaskan juga, insya-Allah. Cuma kita fokus pada Malaysia, tapi yang lain itu pun dibebaskan, dihantar ke negara yang ketiga untuk dibawa balik ke negara masing-masing. Terus berdoa untuk kebaikan. Jangan toksik. Wahai manusia yang masih ada mulut, ada tangan, kamu cermat, kamu jangan toksik. Kalau kamu toksik, kita doakan, kakulah tangan kamu. Supaya dengan itu kamu akan insaf sampai kamu masuk kubur. Belajarlah untuk beradab, bersopan. Belajarlah untuk berdoa kebaikan kepada orang yang cuba nak buat kebaikan. Kita bukan buat apa-apa sangat, tapi paling kurang kita nyatakan yang baik-baik, berikan sokongan yang baik-baik. Itu pun sudah baik, insya-Allah. PMX, kami sokong anda di penjuru yang seperti ini. Teruskan buat baik, insya-Allah. Teruskan buat baik, insya-Allah. Wanita dan Flotilla, Irsyad Hukum Siri 929. Ini perbincangan ringkas. Irsyad Hukum Mufti Wilayah keluarkan Irsyad Hukum Siri 929 bertarikh 8 September 2025. Tajuk Hukum Wanita Sertai Flotilla. Rumusan hukum, ada huraian, saya ketepikan huraian. Rumusan, harus dalam situasi Palestin terdesak, dalam situasi Palestin terdesak sekarang ini, harus wanita sertai flotilla untuk memberikan sokongan dan bantuan. Flotilla bukan perang, dia misi kemanusiaan. Zaman Nabi perang pun wanita pergi tolong. Perang Uhud, hadis Bukhari mengatakan Ummu Sulaim Aisyah berada di belakang. Ketika itu perang, risikonya tinggi. Orang Islam jumlah dengan kafir lebih ramai. Itu pun Nabi izin wanita pergi, tapi untuk tolong. Yang Flotilla ini bukan perang, dia misi kemanusiaan. Jadi Irsyad Hukum Mufti Wilayah mengatakan harus ada huraian, boleh disemak pada Irsyad Hukum Siri 929, insya-Allah. Dr. Dina buka tutup.